Hati-hati bro. Ai, kena langgar. Saya dah cakap hati-hati. Tadi pagi saya cakap hati-hati tau. Tengok, apa jadi? James, I kena langgar. You marahlah dia. Marah I buat apa? Oi, macam mana you bawa kereta tiba-tiba berhenti macam tu? Tengok apa you buat. I yang kena langgar, I kena marah. Apa hal ni? Bella, benda dah jadi. Tak payahlah gaduh-gaduh. Kawan, dari belakang sana tadi awak bawa kereta. Memang tak betul tau. Kejap kiri, kejap kanan. You ingat saya tak ada nampak? Banyak cakap pula Mamat ni. Sekarang ni you nak apa? Sekarang ni you yang salah. Ngaku je lah. Bawa kereta main phone. Tak fokus kat depan. Tak tahu ke bahaya? Kalau my phone pun apa masalah? Tu kan benda biasa. Orang lain pun buat juga. Benda biasa? Kawan, apa yang awak buat tadi tu tak biasa tau. Bahayakan diri, bahayakan orang lain. Habis tu, you nak apa? Ganti rugi. I boleh bayar lah setakat benda kecil macam ni. 200, 300, ke 500. Cakap lah. Bella, dah lah. Jom balik. Kawan, ingat kami kisah pasal diri awak ke? Yang kami kisah ialah mentaliti awak tau. Dari tadi kata hal kecil. Kalau satu hari nanti, nyawa melayang. Macam mana? Betul. Benda selagi boleh elak, kita elak. Phone tu, boleh tunggu kan? Phone I banyak benda penting tau. Macam dia seorang je ada benda penting. Kalau benda tu penting sangat, berhenti tepi lah. Masa tengah drive, mata tengok depan, bukan atas phone. Jangan sebab kita lalai, orang lain susah. Compound tu bila-bila boleh bayar. Tapi kalau nyawa dah hilang, boleh tidur malam ke? Yelah. Tahulah I salah. Syukurlah tu kalau you sedar. Kena raya ni. Kenalah extra hati-hati atas jalan raya Okey you. I cuba tak main handphone lagi. Apa cuba-cuba? Amalkan sentiasa. Yelah. Janji tak main handphone lagi. Okey. Jomlah berbalik. Selamat Hari Raya. Terima kasih. Selamat Hari Raya juga tau. Minta maaf kalau terkasar bahasa tau. Tak apa. Thank you sebab ingatkan.